Apa je lah. Okey lah, cerita dia macam ni. Masa tu kan, saya seorang kena kacau. Time tu tak ada orang percaya. Saya cakap dengan Liana tak Betul. percaya. Semua tak nak percaya. Lepas tu malam tu saya kesan macam ni. Katil saya dia 2 tingkat tau. Semua orang 2 Macam tingkat. asrama. Katil saya, tapi memang kat asrama pun lah. Ya. Ni bukan Kak Umayyah ke? Kak Umayyah mana ada 2 tingkat nak? Kak Umayyah lah dulu yang awak mimpi, awak dengar orang panggil awak. Tapi yang tu tak 2 tingkat nak. Alah, itu rumah 2 tingkat nah. Aku cakap katil nak. Apa je lah. Tu aku cakap jangan menyampuk. Nanti jadi lain ceritanya. Bila lain salah ceritanya. Orang satu Malaysia menyaksikan. Nah, awak suka ya guna ayat 1 Malaysia. Rasa nak pukul lah kepala awak. Okey lah. Katil saya tu dah berdeka. Lepas tu saya punya katil, dia macam straight. Dia straight. Betul-betul sebelah Dah tingkap. berdeka tapi ada orang dua-dua Diam. Saya selalu tidur satu katil dah berdeka tu. Katil saya kat atas. Kawan saya kat bawah. Tak ada kawan dia. Kawan dia dekat sebelah. Sabarlah. Kita ada kawan kan kat bawah. Ya, saya kat atas. Tapi sebabkan saya takut, saya suruh Liana tidur dengan saya. Awak bayangkan dah berdeka tu, satu katil ada 2 orang. Saya dengan kembar saya. Tapi malam tu saya tak tahu kenapa Liana tak nak tidur dengan saya. Sebab kita gaduh kan. Oh, kita tidur dengan Anis. Kita gaduh, dia pergi tidur katil orang lain. Jadi saya sorak-sorak. Lepas tu katil saya pula, awak tahu tak, betul-betul sebelah pintu tingkap dan pintu balkoni. Tempat orang buang air kat asrama. Balkoni dia pula sebelah tu hutan. Hutan tebal. Ya. Bukan hutan simpanan ya. Hutan tebal. Ya. Hutan tebal. Dekat UIA. Ya, lepas tu kan malam tu saya rasa macam panas tau. Saya pun tidur awal pukul 9. Saya macam